Assalamualaikum, pagi. Hari ni ada sebiji Mercedes Ray 204 model Coupe. Customer datang sini, dia kata kereta ni ada bocor air. So sekarang kita nak buka pasang cermin dia tanpa pecah. Boleh tengoklah kondisi cermin dengan atas bodi dengan cermin rapat. So risiko lah bila buka. Apa-apa kita akan buat yang terbaik lah. Pagi. A few moments later. Okay guys, cermin dia selamat. Kita buka tanpa pecah. Kerja ni risiko lah. Kiri kanan, bawah semua okey. Atas tak ada silikon. Ni sebab mungkin tak pakai primer lah dulu. Gam kat body pula. Tengok atas. Gam tak lekat dekat cermin. Lepas tu tengok ada body karat sikit lah. Pastikan kalau nak tukar cermin, biar pilih tempat yang betul lah. So kita tak nak jadi benda macam ni. So nanti jadi kerja 2 kali. Macam owner ni dulu pernah tukar cermin. Lepas tu dia kata bila hujan ke basuh kereta masuk air. So dia buat keputusan datang Barakah untuk buka pasang. Alhamdulillah cermin dia selamat. Tinggal nak pasang balik je. Okay. Kereta pun dah siap. Mari kita tengok result dia. Tadi korang nampak dekat sini kan dia rapat kan. So sekarang dia ada gap sikit lah. Untuk model ni dia tak ada molding tau. So cermin dia tak boleh rapat dengan body. Contoh lain kali nak tukar cermin, nak buka memang susah. Tadi kita buka pun memang susah. Tapi alhamdulillah semua okey. Cermin pun dia dah pasang cun-cun. Tak ada crack, tak ada pecah. Semua okey. Confirm dah settle masalah customer. Dia ada masalah bocor. So kita dah settlekan. InsyaAllah tak ada apalah. Semua okey. Nak tahu berkenaan cermin kereta, boleh like, follow, komen, share. Bagi.